kita, orang kita, orang kita setia selamanya membangun negara tercinta. Orang kita, orang kita, orang kita setia selamanya. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Selamat datang ke podcast Sembang Orang Kita. Dan Mira, kita pun telah berada di siri yang ke-10, Mira. Ya, betul tu. Tempat di mana kami sajikan kepada anda dengan perkongsian ilmu, pandangan, inspirasi dan cerita-cerita menarik untuk manfaat kita bersama. Masih lagi setia bersama anda, saya Amira. Dan saya Azli, masih lagi merupakan host anda di dalam podcast Sembang Orang Kita untuk siri ke-10 ini, Mira. Dan semestinya daripada siri 1 sampailah ke siri ke-9 kita telah membawakan kepada semua penonton pelbagai kisah-kisah menarik, pelbagai pencapaian-pencapaian menarik khususnya kepada masyarakat orang asli. Dan dalam siri ke-10 ini, Mira, saya kira mungkin ada segmen-segmen yang lebih menarik untuk kita ketengahkan. Jadi kepada semua penonton, kalau nak tahu apa yang kita nak bawakan, kekal bersama kami sehingga penghujung podcast. Betul tu Azli. Di kesempatan ini kami ingin berterima kasih kepada semua penonton yang masih setia bersama kami dari siri pertama hingga ke siri 10 ini. Ya, betul. Dan kepada semua penonton yang terlepas atau belum lagi menonton siri-siri sebelum ini, semua penonton bolehlah membuat carian di platform YouTube Jabatan Kemajuan Orang Asli. Dan jangan lupa untuk tekan button subscribe supaya anda tidak akan terlepas siri-siri yang akan datang. Kerana setiap siri-siri kami hanya akan disiarkan sebulan sekali sahaja. Ya, betul tu. Dan jangan lupa untuk follow, like, share and comment di semua platform media sosial kami, Jakua Malaysia, untuk tidak terlepas juga perkembangan terkini mengenai masyarakat orang asli. Baik, Mirah, kita sekejap je dah sampai kat hujung tahun kan. Dan bila dah hujung tahunnya, secara tak langsung kita akan bersedialah untuk berhadapan dengan musim tengkujuh kan, Mira. Betul tu Azli. Kalau kita dengar sekarang ni kan, di kaca televisyen, corong radio maupun kita tengok di platform media-media sosial, banyak sebenarnya orang kata berita berkenaan dengan beberapa kawasan yang dilanda banjir, terutamanya banjir kilat. Jadi Azli, untuk topik pada siri kali ini, kita akan mengetengahkan mengenai monsun timur laut. Ya, betul tu, Mira. Dan individu yang tepat untuk kita bawakan kepada semua penonton pada siri kali ini sudah semestinya lah, saya boleh katakan dia pun antara Iron Lady yang berada di Jakua, Puan Roslina binti Bun, daripada Timbalan Pengarah daripada Jabatan Kemajuan Orang Asli Negeri Kelantan dan Terengganu. Apa khabar, Puan? Alhamdulillah. Terima kasih sihat. sudi meluangkan masa bersama kami lah untuk siri ke-10 ya, Mira. Okey, Puan, mungkin Puan boleh perkenalkan sedikit diri Puan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tim UKK. Pertama sekali saya nak bagi tahu nama saya Roslina binti Bun. Saya dah berkhidmat di Kelantan, terutamanya di Jakua Kelantan ni sejak Ogos 2020. Kalau ikutkan dari segi tahun tu hampir 5 tahun lebih lah. Dan 5 tahun juga dah melalui musim tengkujuh di Kelantan. Okay. Banyak pengalaman ni kalau kata kalau 5 tahun tu ya. Jadi kalau duduk dekat Kelantan tu memang dia akan pergi dan menimba sebanyak mungkin pengalaman. Betul tu. Okey Puan, Map Malaysia yang baru-baru ni Azli dengan Puan, kita dah dengar telah meramal negara kita akan mengalami beberapa episod 5 ke 7 episod hujan lebat. Jadi kita nak tanyalah Puan, dari segi persediaan, apakah persediaan Jakua untuk menghadapi monsun timur laut ini? Okey, untuk makluman semua, Jakua sendiri telah memperuntukkan 12 juta bagi menjaga kebajikan orang asli. Daripada jumlah tersebut, 4 juta telah dikhususkan bagi pembekalan bakul makanan, di mana semua kampung-kampung orang asli yang terlibat dalam bencana terutamanya akan diberi keutamaan bagi pemberian ataupun pengagihan bakul makanan tersebut.
Dan kalau kita tengok daripada sejarah-sejarah sebelum ni, pihak JAKUA sangat prihatin dari segi menjaga kebajikan dan juga kesejahteraan hidup masyarakat orang asli, khususnya di kawasan pedalaman. Terutamanya macam di Kelantan, kami sentiasa menghadapi musim tengkujuh. Jadi kita akan sentiasa bersiap sedialah, dan kita akan pastikan kita bersiap sedia dari segi keberadaan di kawasan-kawasan yang akan dijangkakan berlakunya banjir ataupun kawasan-kawasan yang orang kata menjadi ancaman. Dan kita juga telah menyediakan macam bilik gerakan, standby dengan bilik gerakan. Sejak kita dimaklumkan bermulanya pertengahan November ni akan bermulanya hujan lebat. Jadi bila adanya hujan lebat ni, dan tak mustahil akan berlakunya beberapa orang kata perkara-perkara yang di luar jangka. Contohnya baru-baru ni di Kelantan, khususnya di Gua Musang lah, dua kawasan laluan utama orang asli di pedalaman untuk ke Gua Musang telah terputus disebabkan aliran air yang kuat berpunca daripada kepala air. Bila berlakunya hujan lebat di kawasan pedalaman, akan berlakunya juga orang kata wujudnya kepala air yang besar. Dan kepala yang besar ni telah menyebabkan semua jambatan yang sedia ada akan akhirnya terbawa ataupun akan dirosakkan 100%. Tapi alhamdulillah pihak jabatan dengan kerjasama, kita ada pihak-pihak NGO dan juga pihak TNB yang berada berhampiran membantu kita bagi memastikan setiap kerosakan tu dapat diperbaiki dengan keadaan segera, bagi memastikan masyarakat di pedalaman dapat keluar untuk urusan-urusan seharian mereka. Nampak tu kan, tak mudah untuk buat pengurusan bencana ni kan. Walaupun masyarakat orang asli dia tidak terjejas dari segi mungkin tak ramai yang terjejas di pedalaman berkaitan dengan banjir, tapi dia turut terjejas akibat daripada faktor-faktor lain seperti macam tanah runtuh atau jambatan terputus ke disebabkan faktor hujan yang lebat kan. Okey Puan, tadi Puan ada cakap Puan dah 5 tahun di Jabatan Kemajuan Orang Asli, kesiapsiagaan tu dah pelbagai bentuk kan. Mungkin boleh Puan boleh kongsikan sedikitlah pengalaman Puan sendiri dalam pengurusan bencana di negeri Kelantan. Okey. Biasanya bila berlakunya suatu bencana, kita Jabatan JAKUA ni tidak bersendirian. Kita sentiasa mendapatkan kerjasama daripada pelbagai pihak lah. Terutamanya bila terputusnya hubungan. Biasanya kawasan-kawasan pedalaman ni dia tak banjir, tapi jalan perhubungan ke tempat mereka tu akan terputus. Bila terputus, kita kenderaan pun tak boleh masuk untuk hantar bantuan. Pada masa tersebutlah kita memerlukan bantuan daripada pihak Jabatan Bomba, terutamanya daripada unit udara bomba yang akan sentiasa membantu JAKUA dari segi penghantaran baku-baku makanan lah. Cuma pada tahun ni, tahun 2026, kita tak pasti lagi situasi macam mana. Tapi apa yang berlaku selalunya, dia hujung tahun ni biasanya kita tak ada buat penghantaran bekalan bakul. Yang biasa kita buat selalunya bila dah reda sikit, contohnya bila hujung Disember ataupun awal Januari. Seperti kalau 2025 hari tu, awal Januari kita buat penghantaran. Bergantung pada cuaca. Sebab bila setiap penerbangan tu kita akan tengok dari segi cuaca, dari segi kesediaan pihak bomba sendiri. Macam tu. So adakah ada mesyuarat ataupun jawatan kuasa untuk di peringkat daerah, kita memang ada jawatan kuasa bertindak untuk bencana, di mana dipengusikan oleh pegawai daerah sendirilah sebagai pengusi, dan JAKUA dan serta agensi-agensi lain tu adalah sebagai ahli. Dan jika ada keperluan untuk menghantar baku makanan ke kawasan orang asli, JAKUA akan peranan sebagai agensi yang menyelaraskan sepenuhnya bagi penghantaran ke kawasan pedalaman. Ada tak yang pengalaman yang paling rare yang Puan tak dapat lupakan sepanjang 5 tahun ni? Dia macam ni. Bila musim tenggujuh ni, dia suasana jalan di pedalaman tu, sebab jalan di pedalaman tu kebanyakannya jalan tanah merah.
bila jalan tanah merah ni, bila berlakunya hujan walaupun hujan renyai-renyai akan menyebabkan jalan tu jadi licin tau. Licin dan tayar pun tak boleh grip. Walaupun kita menggunakan tayar lipan, kadang-kadang tayar tu pun tak boleh grip. Jadi pernah berlaku suatu masa dulu bila kita ke pedalaman untuk penghantaran bakul dan masa tu kita menggunakan jalan darat dan masa tu kita punya kenderaan kita tak boleh kontrol. Tapi orang kata kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, kita tiba-tiba kenderaan kita tu boleh stop sebelum masuk ke dalam gaung. Itu kiranya pengalaman saya yang kiranya yang sampai sekarang saya ingatlah. Sebab masa berlakunya peristiwa tersebut, kira memang kita dalam keadaan kereta tu berpusing jugalah. Jadi tayar tu dia tak, orang kata tak dengar arahan. Walaupun orang kata pusing kanan, dia tak pergi kanan, dia tetap kiri. Sebab maksud dia jalan tu terlampau licin. Bila jalan terlampau licin memang sangat bahayalah untuk kita. Sebab dia kalau kita tengok pada peta orang kata dari segi geografi perjalanan untuk ke pedalaman ni, kita memang melalui lereng-lereng bukit dan gunung ganang. Jadi cabaran kepada Jaguar bila musim-musim tengkujuh ni memang sangat besar lah. Terutama bagi kita nak sampaikan bantuan ke dalam. Sebab tu khidmat yang diberikan oleh Jabatan Bomba kepada kita tu adalah sangat besar. Maknanya sebab dia membantu kita menyampaikan hasrat kita kepada masyarakat di Kumpulan Sasa. Itulah, itu pengalaman-pengalaman yang bekerja di Jabatan Kemajuan Orang Asli yang tak dapat di mana-mana agensi. Betul tak Puan? Betul. Betul. Okey Puan, kita pun sebenarnya nak tanya lagi soalan yang seterusnya, tapi kita jadi terkesima. Sebab pengalaman-pengalaman yang tadi yang Puan cakap tu lah, sebab demi kita nak membantu usaha Jaguar kita, nak membantu masyarakat orang asli di pedalaman untuk mendapat bekalan makanan masa bencana ni, memang sangat kita pun terharu. Okey Puan, jadi macam Puan cakap tadi, kita buat bekalan baku makanan. Jadi bagaimana orang asli yang ingin mendapatkan bantuan atau melaporkan bencana, khususnya bila mereka menjadi bangsa banjir? Untuk di kawasan pedalaman Kelantan, terutamanya kampung-kampung orang asli di Gumsang ni lah, mereka ni kita ada lantik porter yang kita kenali sebagai porter, yang mana porter ni biasanya akan menyampaikan maklumat kepada kita sama ada berlaku bencana, ada orang sakit, dia akan bagi maklum kepada pihak jabatan. Sama ada, biasanya dia orang akan call lah. Kalau suatu masa dulu kita menggunakan wireless set, tapi sekarang ni bila kawasan yang ada line, dia orang gunakan handphone, dia orang gunakan WhatsApp. Begitu juga melalui kita punya semua penghulu atau pembatin-batin kita dan juga pengurusi JPKKOA yang ada. Mereka ni adalah antara orang-orang yang akan menyalurkan maklumat kepada kami bila berlakunya suatu, dan kami juga sentiasa orang kata follow up dengan pihak orang-orang kampung di kawasan pedalaman ni. Suasana kat sana macam mana? Contohnya kita akan tanya, hari ni cuaca macam mana, hujan ke? Tapi setakat ni kita dalam grup penghulu atau pembatin kita dan juga pengurusi, dia memang akan sentiasa akan hantar feedback. Okey, hari ni hujan, dia akan maklum macam itulah, hujan berterusan. Dari situ kita boleh buat jangkaan. Baiklah, itu dia kupasan dan jawapan daripada Puan Roslina Bun, Timbalan Pengarah Jabatan Kemajuan Orang Asli Negeri Kelantan dan Terengganu. Dan daripada jawapan yang telah diberikan oleh Puan, kita dapat lihat betapa Jaguar bersiap siaga Mira untuk menghadapi musim tengkujuh dan khususnya kepada masyarakat orang asli. Baik Azli, terima kasih sekali lagi kepada Puan Roslina atas kupasan mengenai topik kita pada siri kali ini. Semoga setiap perkongsian daripada Puan Roslina memberi ilmu pengetahuan dan manfaat kepada semua. Baik, kita berehat sebentar dan kembali selepas ini. Hai, Mak Ega kepada masyarakat Mahir di luar sana. Anda inginkan maklumat berkaitan orang asli? Atau anda ingin tahu program serta-inisiatif daripada pihak Jaguar? Jom ramai-ramai follow Eka media sosial seperti di bawah. Pelbagai pengisian yang menarik dan berinformasi menanti anda. Dan jangan lupa saksikan podcast Sembang Orang Kita di YouTube Jaguar. Orang kita setia selama dan membangun negara tercinta. Orang kita setia selamanya.
Kembali lagi bersama kami dalam podcast Sembang Orang Kita di segmen kedua, iaitu segmen program di mana kami akan sajikan kepada anda semua program-program highlight Jaguar untuk makluman bersama. Ya, semestinya Mira, bukan itu sahaja. Program-program ini merupakan usaha dan inisiatif yang memainkan peranan besar terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat orang asli, ya Mira. Dan boleh saya katakan juga ini juga merupakan antara pengiktirafan yang diberikan oleh Jabatan Kemajuan Orang Asli melalui KKDW terhadap masyarakat orang asli yang telah berjaya menyumbang bakti kepada masyarakat orang asli sendiri. Ya, betul tu Azli. Tanpa membuangkan masa, jom kita saksikan rangkuman video yang telah disediakan.
itu dia program-program yang telah dilaksanakan sepanjang bulan November ini ya Mira. Dan kalau dapat lihat tadi daripada video tadi, kita ada dapat lihat pelajar-pelajar orang asli daripada Universiti Tenaga Nasional yang telah pun bergraduasi kan. Saya secara peribadi dah sangat berbangga dan mengucapkan tahniah kepada mereka semua. Dan kami juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan jutaan tahniah kepada semua graduan-graduan masyarakat orang asli yang telah pun bergraduasi, yang telah berjaya menamatkan pendidikan, tak kira lah dah di peringkat sijil, diploma, ijazah maupun ke peringkat tertinggi di PhD. Tahniah kepada anda semua. Ya, betul tu Azli. Bukan itu saja ya Azli. Seminar usahawan dan koperasi orang asli juga turut memainkan peranan yang kita dah anjurkan bagi usahawan-usahawan orang asli dalam mencukil bakat dan juga memantapkan kemahiran mereka dari segi pemasaran dan juga keuangan. Teruskan setia anda bersama kami. Kita akan kembali selepas ini dengan segmen seterusnya. Orang kita, orang kita, orang kita setia selamanya membangun negara tercinta. Orang kita, orang kita, orang kita setia selamanya. Okey, bertemu kembali kita di dalam podcast Sembang Orang Kita untuk siri yang ke-10 Mira. Dan untuk segmen tradisi ini, kalau saya boleh recap balik di dalam siri yang ke-9, kita telah pun menemu bual masyarakat orang asli suku kaum Kensio yang merupakan salah satu kelompok di bawah rumpun Negrito. Ya, betul tu Azli. Untuk siri kali ini ya, untuk makluman semua, kita akan mengenali tradisi dan warisan daripada suku kaum Batek, dan ini juga merupakan kelompok di bawah rumpun Negrito. Ya, menarik tu. Dan semestinya hutan kaya dengan sumber alamnya dan aktiviti memburu juga merupakan sebahagian daripada cara hidup masyarakat orang asli untuk mendapatkan sumber makanan selain daripada hasil rimba, Mira. Ya, betul tu. Dan macam Aziz sebut tadi pasal memburu, mesti masyarakat orang asli menggunakan alatan seperti menyumpit. So saya nak tanyalah, Azli pernah menyumpit tak sebelum ni? Menyumpit? Pernah, tapi di reruai yang dibawakan oleh Jabatan Kemajuan Orang Asli lah. Terus terang saya katakan, saya tak ada lagi pengalaman menyumpit di dalam hutan lah secara terus. Nak menyumpit haiwan-haiwan buruan tu memang tak pernah lah, tak ada pengalaman. Dan kepada semua penonton, untuk segmen tradisi kali ini, kami akan bawakan kepada anda cara-cara pembuatan supit oleh suku kaum Batek. Dan untuk itu kami akan bawakan anda ke kampung orang asli Dedari di Taman Negara Kuala Tahan, Jerantut, Pahang. Baiklah, tanpa melengahkan masa, jom kita tonton video yang telah disediakan. Okey, selamat pagi dan selamat datang ke kampung Dedari. Dan saya suku kaum Batek. Nama saya Sena, anak lelaki Serama. Kaum ni banyak kaum. Dia orang kata 18 suku kaum. Saya rasa terlebih pada 18 suku kaum. Kalau sepanjang sungai ni ada 2 kaum aja, Semak Beri dan Batek. Pelancu luar negara nak tengok yang last kaum Batek. Selepas pada tu, kalau dia orang kata kami tidak asal dari Afrika, tapi bukan dari Afrika. Jadi ini utama asal. Pada tu kami ikut sejarah dari Papua. Sejarah dulu lah. Papua nak makan orang, kami lagi dari Papua. Ya, lepas pada Papua tu ni kami duduk di sebelah Pahang. Tapi di sini semenjak tahun 2001 duduk. Kalau sebelum pada tu kami duduk sebelah Taman Negara. Sebelah Taman Negara ni kami punya tempat asal. Semenjak tahun 2001 kami ikut terdedah, ikut tradisi. Lepas tu luar negara nak tengok kami lah. Sebab ni kaum yang last sekali dah. Okay, sejarah sumpit permulaannya ni lah. Dia masih hijau tapi kena layu dengan api. Lepas tu jadi bentuk macam ni. Dia ada apa dia orang kata tu, sarang kelulut. Lepas tu sapuh dengan sarang kelulut, dia lurus balik.
Kegunaannya kami makan benda asas dalam hutan. Makan benda asas dalam hutan macam tupai, monyet, burung. Itu aja kami pemakanan. Start pada dulu sampai sekarang kami bergantung pada buluh aja pemakanan untuk kami nak memburu makan makanan dalam hutan. Benda lain tak ada. Kalau macam benda-benda pelik-pelik tak ada. Ni aja lah. Ni permulaan, dia masih hijau dan ni dah siap. Okey. Inilah. Pertama, buluh sumpit ni nama dia buluh temin. Nama dia. Pertama, yang kedua ni kalau dalam luar ni, di luar ni buluh semeliang. Nama dia. Ni buluh temin. Dan kunci dia damak ni. Apa ni? Orang kata dat ataupun kita kata lidi lah. Lidi yang paling senang lidi lah. Utamanya ni lah. Secara dia macam ni. Kunci dia. Kunci untuk nak memburu. Macam ni lah. Dan lidi ni bukan benda lain. Bukan daripada buluh, daripada pokok apa dia orang kata kelapa. Bukan ada kelapa dalam hutan. Inilah batang langkap yang boleh membuat dia punya damak. Cabaran dia proses dalam apa ni, buluh ni bukan dia senang tepi sungai. Bukan dia senang nak pergi dekat apa ni. Dulu kami masih pakai berakit nak mencari ikan buluh. Kalau sungai Temling ni sampai ke dekat Peri baru ada berbelas-belas hari nak cari buluh. Buluh ni bukan buluh biasa. Temin nama dia. Dia duduk tepi sungai. Tapi bukan ada sungai ni. Sungai Pahang. Ni. Kalau dia punya ni, asas dia duduk atas bukit. Mencari. Mendaki bukit. Lepas tu bawa balik. Racun ni, racun kami ambil pada getah pokok ipoh. Getah pokok ipoh ni dia ikut pada dus. Kalau dus dia kekurangan, kami tak pakai benda tu. Kami cari dus yang paling kuat. Cepat dia mati. Sebab benda ni kalau kita sumpit benda binatang besar macam binatang, kalau binatang intek kita, harimau ke beruang tu, jadi cepat dia mati. Terima kasih dan selamat nalop kampung Dedari dan Kenuh Yek Sena awak serama. Azli, kalau kita tengok kan Azli kat video tadi kan, bukan senang ya nak buat sumpit ni. Kalau kita nak sumpit pun bukan sekadar kita nak hembus, tapi kemahiran dan juga teknik yang betul perlu untuk kita menyumpit. Ya Mira, selain daripada memburu, sumpit juga merupakan alat pertahanan utama yang digunakan oleh masyarakat orang asli dalam mempertahankan diri. Terutamanya mungkin dalam era darurat ya Mira. Ya, betul tu. Baik, kita akan berehat sebentar dan kita akan berjumpa kembali di dalam segmen yang seterusnya. Orang kita setia selama dan membangun negara tercinta. Orang kita setia selamanya. Masih lagi setia bersama kami dalam podcast Sembang Orang Kita. Bagi segmen usahawan kali ini ya Azli, kita nak ketengahkan seorang usahawan yang berjaya dan menempa nama dengan menggunakan media sosial sebagai platform promosi produk beliau. Betul Tamira, dan usahawan yang kita bawakan pada kali ini untuk tontonan semua penonton adalah Puan Hanisah Lai binti Abdullah atau lebih dikenali sebagai Mama Cha. Jadi, untuk kita sama-sama kongsikan rahsia kejayaan beliau, mari kita tonton video istimewa yang telah disediakan. Hai korang, saya Hanisah Lai atau dikenali sebagai Mama Cha, founder kepada Mama Cha Kitchen. Saya mengenegahkan makanan tradisi orang Cina seperti bakcang, lo mai kai dan juga beberapa jenis makanan lain versi halal untuk istimewa untuk seluruh rakyat Malaysia. Sebenarnya Mama Cha ni bercita-cita besar, seorang yang berimpian besar. Lepas tu satu lagi, Mama Cha suka dengan life yang agak busy, yang agak mencabar. So Mama Cha memang tak boleh nak duduk diam lah. Selain daripada, sebelum ni Mama Cha adalah seorang kontraktor. So dah memang biasa dengan kehidupan yang agak busy.
So kalau macam tak melakukan apa-apa perniagaan ataupun pekerjaan macam rasa macam bosan. Disebabkan itulah Mama Cha memulakan perniagaan dan memperkenalkan bidang makanan inilah. Okey, sebenarnya dekat media sosial terutamanya TikTok, dekat IG ataupun dekat Facebook, itu adalah satu peluang yang sangat-sangat besar sebagai seorang usahawan untuk memperkenalkan produk kita dan juga untuk membina branding produk ataupun diri kita sendiri. So dekat situ sebenarnya adalah satu cara yang agak cepat dan mudah untuk memperkenalkan apa yang kita buat pada masa sekarang. Okey, dekat sini kalau tanya Mama Cha, first you all kena ada akaun TikTok, kena ada akaun Facebook, Instagram ada tak ada pun tak apa, tapi yang dua ni memang wajib lah. And then dekat sini you all boleh membina personal branding ataupun product branding. So you all kena pilih sebab dalam bisnes ni Mama Cha lebih mengutamakan product branding daripada personal branding lah. Tapi sebenarnya dua-dua ni sangat-sangat penting. Untuk yang baru nak memulakan perniagaan, Mama Cha nasihatkan you all kena berani menggunakan media sosial untuk memperkenalkan produk you all dan juga personal branding untuk diri you all sendirilah. Okey, yang ni Mama bagi tahu untuk yang nak mulakan perniagaan di platform ataupun media sosial lah. So you guys kena berani, okey, jangan mudah putus asa. Cabaran tu memang akan ada, tak kisahlah pada awal permulaan kita nak buat bisnes, pertengahan ataupun penghujung kita menjalankan bisnes juga. Sentiasa, sebab pada Mama Cha memegang satu prinsip, kalau kita nak berjaya, kita memang kena melalui pelbagai kegagalan. Sebab kegagalan tu adalah satu pengalaman yang sangat-sangat berharga yang boleh menyebabkan kita belajar daripada apa yang kita telah lakukan ataupun kesalahan kita sebelum ni. Itu dia perkongsian daripada usahawan kita dalam kejayaan perniagaan. Kita tidak perlu malu untuk ke hadapan dan menggunakan teknologi yang ada untuk mempromosikan produk kita, bak kata Mama Cha tu. Benar Mira, tanpa usaha kita tidak akan ke mana-mana, dan semoga perkongsian yang telah dikongsikan oleh Mama Cha kepada kita semua akan memberi inspirasi khususnya kepada masyarakat orang asli. Baiklah, kita rehat sebentar dan kita akan kembali dengan kupasan dan perkongsian yang lebih menarik. Hai, Mak Ega kepada masyarakat MyHead di luar sana. Anda inginkan maklumat berkaitan orang asli? Atau anda ingin tahu program serta-inisiatif daripada pihak Jakwa? Jom ramai-ramai follow akaun media sosial seperti di bawah. Pelbagai pengisian yang menarik dan berinformasi menanti anda. Dan jangan lupa saksikan podcast Sembang Orang Kita di YouTube Jakwa. Orang kita setia selama dan membangun negara tercinta. Orang kita setia selamanya. Ke mana yang tak kami daki, sungai mana tak diharungi, demi tugas sanggup hadapi, hikmat diberi, taburkan bakti. Wah, itulah dia lagu Tugas Mulia, lagu rasmi Jabatan Kemajuan Orang Asli yang sering kita nyanyikan di dalam majlis-majlis rasmi jabatan ataupun mana-mana program-program anjuran Jabatan Kemajuan Orang Asli. Mira. Betul tu, sangat bertuah kita ya Azli, kerana segmen Ikon pada kali ini kami ingin mengetengahkan, menampilkan seorang individu yang cukup istimewa dan merupakan seorang penulis bagi lagu rasmi Jakwa kita ni sendiri. Ya, betul tu Mira. Dan selama ini kami kaki tangan Jabatan Kemajuan Orang Asli biasanya hanya menyanyikan lagu ini dengan penuh semangat. Tapi kita tak tahu siapakah penggubal asal lagu Tugas Mulia ini. Jadi tanpa membuang masa lagi, jom kita saksikan dan berkenalan dengan penggubal asal lagu Tugas Mulia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Adnan bin Abdullah, Adnan bin Budang ataupun Muhammad Adnan bin Abdullah. Dulu saya bertugas di JOA Malaysia selama 38 tahun, berasal daripada Kampung Gau Pos Iskandar Pahang. Dan kini telah bersara ya, lebih kurang daripada 2014 lah saya dah bersara. Pernah bertugas di jabatan ni 3 jenama daripada JOA, JSEOA dan JAKOA. Banyaklah pengalaman saya selama 38 tahun bertugas.
Itulah sedikit pengalaman yang saya ada. Lagu Tugas Mulia ini telah diilhamkan oleh Datuk Ketua Pengarah Jabatan Hal Ehwal Orang Asli Malaysia pada tahun 1992. Ketika itu, yang berbahagia Datuk Jimin bin Idris, pada masa yang sama ketika itu semua jabatan-jabatan kerajaan mempunyai ID lagu masing-masing. Melalui lagu boleh memberikan semangat pegawai-pegawai awam di sebuah organisasi untuk bekerja dengan baik pada masa itu. Tercetusnya inspirasi dalam penciptaan lagu jabatan dalam menjalankan tugas ya yang diamanahkan kepada kami sebagai kaki tangan jabatan ya pada masa itu adalah berdasarkan pengalaman ya, turun naik bukit kan, gunung mana yang tak didaki, sungai mana yang tak diharungi. Itulah pengalaman kami. Banyak tempat lah kalau kita ikut inspirasi kami. Itu yang tercetusnya lagu ini. Dengan lagu ini juga boleh mencetuskan semangat bagi kami yang bertugas pada masa itu. Inilah salah satu ya terciptanya lagu ini berdasarkan pengalaman yang sebenar ya, bukan kami buat-buat begitu ya di atas kerja kami yang begitu mencabar lah antara tahun 80-an sehinggalah sekarang ni pun mungkin kita nampak juga tempat-tempat yang rasanya boleh mencabar ada lagi, tak seperti dululah. Sebagai seorang kaki tangan ya, kami bertanggungjawab lah, saya dan rakan saya bertanggungjawab untuk membuat penulisan lirik ini. Sebagai impian kami ialah untuk menaikkan semangat terhadap kaki tangan jabatan yang bertugas ya, dengan menghadapi berbagai-bagai ya, pahit getir ya dalam jabatan ini pada masa dulu. Bukan mudah ya untuk menjalankan tugas dalam keadaan ya, serba kekurangan, duduk di pendalaman 3 bulan, keluar jumpa dengan keluarga, itu pun memang amat menyeksa lah. Jadi kita dengan ada lagu ni semangat kita bangkit semangat kita. Jadi kita boleh membangkitkan semangat kita sebagai seorang yang bertanggungjawab ya, membangunkan masyarakat kita orang asli sendiri. Bila tercetus lagu ini dengan saya sendiri pun ada semangat ya. Itulah salah satu daripada inspirasi kami ya, supaya lagu ini boleh mendapat impak yang baik untuk semua kaki tangan yang dulu dan yang sekarang yang berada pada masa ini untuk menjalankan tugas dengan lebih bersemangat dan bertanggungjawab. Itulah cerita dia. Lagu Tugas Mulia ini adalah amat bermakna ya bagi kami yang mencipta di atas pengalaman kami dan juga ialah menghadapi dengan keadaan kesukaran bertugas pada masa itu. Kalau tanpa semangat kita sebagai seorang insan yang bertanggungjawab, adalah lebih baik tugas mulia ini diserapkan dalam hati kita ya, untuk membangunkan ya masyarakat kita yang serba kekurangan ya, masyarakat orang asli khasnya. Itulah yang dikatakan tugas mulia ya, bukan mudah ya untuk menjalankan tugas yang begitu mencabar dalam jabatan kita lah. Khasnya pada masa ini ialah JAKOA ya. Tugas mulia dipilih sebagai tajuk yang saya rasa amat bermakna lah bagi kaki tangan ya. Khasnya kaki tangan JAKOA, makna tugas yang kita lakukan pada masa itu dan pada masa sekarang juga mesti dengan hati yang ikhlas, jujur. Itu yang dikatakan mulia ya. Mulia ni tugas di sisi sama kita dan juga di sisi Allah lah. Jadi kita banyak makna sebenarnya dalam tugas mulia tu. Kalau perlukan kemuliaan dalam jiwa kita untuk berbakti pada masyarakat yang serba kekurangan. Saya berpandangan ya, dengan adanya lirik seperti ini boleh memberi impak ya kepada ya masyarakat kaki tangan kita, masyarakat orang asli khasnya, untuk menghayati ya baik-baik lagu ini bagi menjalankan tugas ya sebagai panduan dengan semangat yang seperti tadi tugas mulia dia, dengan semangat kita yang mulia. Dalam keadaan kesukaran kita tak mampu ya kalau kita punya keupayaan ya, tetapi bila ada semangat kita dengan kejujuran, keikhlasan kita sebagai seorang kaki tangan, kita boleh menjalankan tugas-tugas yang mencabar kepada masyarakat yang memerlukan, masyarakat orang asli khasnya. Itulah ya pandangan saya lah. Perkongsian yang tak dapat saya nak gambarkan daripada seorang penulis lagu Tugas Mulia yang sangat menyentuh jiwa kalau kita dengar dia punya penerangan kupasan berkenaan dengan lagu Tugas Mulia ni. Ya, betul Mira. Kalau kita menghayati baik-baik lagu yang telah dicipta ni,
kita dapat lihat lagu-lagu ni sebenarnya diinspirasikan oleh pengalaman-pengalaman kaki tangan Jaguar itu sendiri, yang bagaimana mereka mengorbankan masa, bagaimana mereka meninggalkan keluarga, masuk ke kawasan pedalaman yang pada ketika itu tak ada langsung akses. So sukar untuk nak dibayangkan pada kaki tangan kita pada masa ini berkaitan yang jauh ke depan dengan teknologinya, ya Mira. Ya, betul tu Azli. Itulah sebenarnya satu pengorbanan dan usaha Jaguar itu sendiri dalam memperkasakan masyarakat orang asli bagi menyampaikan inisiatif ataupun bantuan kerajaan supaya dapat dirasai oleh semua lapisan masyarakat. Ya. Baiklah, dengan berakhirnya segmen terakhir itu tadi bermaksud kita telah sampai ke penghujung podcast, ya Mira. Dan saya rasa kali ini perkongsian kita agak menarik juga, ya Mira. Kita telah berkongsikan kepada semua penonton berkaitan dengan kesiapsiagaan Jabatan Kemajuan Orang Asli untuk menghadapi musim terkujur. Kita juga telah berkongsikan kepada penonton berkaitan dengan pembuatan sumpit oleh masyarakat orang asli suku kaum Batik di Jerantut, Pahang. Dan lebih menarik sekali, kita telah berkongsikan juga kepada penonton lagu Tugas Mulia, lagu semangat kaki tangan Jabatan Kemajuan Orang Asli. Betul tu Azli. Itu sahaja topik dan cerita menarik yang kita dapat kongsikan dalam siri kali ini. Yang baik kami kongsikan supaya anda semua mendapat serba sedikit ilmu pengetahuan dan juga maklumat yang mungkin sebelum ni anda belum tahu, dan juga boleh menjadi inspirasi buat anda semua. Ya, dan saya juga di sini ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua penonton yang setia bersama kami daripada siri 1 hinggalah ke siri 10 pada hari ini, yang tak berganjak mengikuti kami dalam setiap segmen. Dan semoga kita akan bertemu lagi di dalam segmen di dalam siri yang akan datang dengan kupasan-kupasan isu yang lebih menarik untuk disajikan kepada anda semua. Betul, dan jangan lupa untuk follow, like, subscribe semua platform media sosial kami Jaguar Malaysia. Dan itu sahaja daripada kami semua. Assalamualaikum, salam sejahtera. Bye. Bye. Orang kita setia selama dan membangun negara tercinta.